Mesti korang tertanya-tanya, apa storyline movie untuk Libang Libu yang hangat diperkatakan sewaktu trailer ditayangkan. Ya, dan ini adalah review movie Libang Libu lakonan Beto Hushairi, Nabila Huda dan juga Amirul Afendi. So, movie ni bila aku tengok trailer, pada trailer tu ditayangkan di waktu cerita lain, aku dah rasa boleh nampak lah dia punya kelakar dia. Dan faktor utama untuk aku tengok movie ni adalah Beto Kushairi. Disebabkan aku tak pernah tengok lagi dia bawa watak komedi yang gila-gila macam ni. Jadi, apa sebenarnya storyline untuk Libang Libu? Bagi aku, selepas tengok dan sebelum ni, aku ada tanya kawan-kawan yang lain, ada yang kata tidak ada storyline dan dia seperti berterabur. Bila aku tengok, aku boleh sahkan ya, storyline dia agak berterabur dan aku boleh puji bahagian komedi dia. Ya, itu adalah aku rasa part yang orang kata memang kelakar habis lah daripada awal sampai ke hujung. Dia walaupun tak ada storyline tapi ada message yang nak disampaikan. Iaitu bila berjudi memang masyarakat boleh jadi rosak. Bukan kesan dia kepada individu tapi kesan dia kepada masyarakat setempat. Dalam ni dia ada tunjuk kesan dia bila seseorang tu berjudi. Dan ketagihan lah. Masalah utamanya adalah ketagihan. Jadi banyak pihak yang terlibat bila seseorang tu terlibat dengan ketagihan judi. Jadi bila tengok secara overall daripada mula sampai habis, aku boleh katakan pemilihan pelakon semua adalah tepat dan bersesuaian dengan watak masing-masing. Dan skrip yang aku paling boleh nampak sangat-sangat kena. Dan orang kata movie ni betul-betul Malaysian punya. Jadi bila skrip tu dia buat kelakar, kalau korang tengok dia punya kelakar dalam skrip yang dia buat tu, boleh dikatakan orang Malaysia saja boleh faham. Ya, bila kita lawak dalam Malaysian, dia ada keywords dia. Jadi bila dia letak dalam skrip untuk movie Libang Libu ni, kita as a Malaysian, kita boleh faham lawak tu. Jadi, bila orang Malaysia pergi tengok, kita dapat tangkap. Ya, itulah salah satu kekuatan untuk movie Libang Libu ni adalah kekuatan dia terletak kepada komedi dia. Memandangkan movie ni adalah genre fully komedi. Untuk tengok movie ni, Libang Libu ni, aku boleh katakan korang tak boleh mengharapkan storyline dia 100% sempurna. Sebab dia tak fokus. Tapi ada mesej yang disampaikan pada penghujung cerita. Storyline, korang tak boleh berharap sebab dia macam movie ni, dia storyline dia tak ada hala tuju. Tapi pada aku, dia bukan nak sampaikan storyline. Dia ibarat storyline tak penting tau untuk movie ni. Yang penting adalah dia punya komedi dan dia punya message lah. Iaitu apa yang isu yang diketengahkan untuk kali ini adalah ketagihan judi. Itu saja yang aku boleh nampak. Storyline, kalau korang mengharapkan nak storyline cantik-cantik, kemas macam Malaysia movie yang lain,
itu korang tak payahlah. Sebab movie ni, Libang Libu, korang kena tengok secara santai dan relax. Dan paling aku suka satu lagi adalah dia punya plot twist. Setiap satu scene ke satu scene, dia ada plot twist dia. Itu membuatkan orang kata nilai tambah kepada elemen komedi itu sendiri. Jadi bagi aku, sebagai rakyat Malaysia, bagi aku movie Libang Libu sangat-sangat berbaloi kalau korang nak pergi tengok. Dan yang paling penting, memandangkan movie ini untuk Malaysia, kita patut support produk kita sendiri, iaitu produk tempatan movie kita. Jadi, pada yang dah tengok, korang rasa 1 jam 48 minit cukup atau tak? Bagi aku untuk cerita yang sesimpel begini, dan korang rasa tak perlu heavy pun bila nak buat genre komedi. Jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku movie yang akan datang. Bye!